Pernah perasan pemanjat batu sapu serbuk putih di tangan sebelum mendaki? Ia nampak biasa, tapi percayalah, ini bukan sekadar debu. Serbuk ajaib ini kunci utama mereka untuk menakluki puncak tinggi tanpa tergelincir. Ia penyelamat nyawa di tebing curam. Apa rahsianya? Rahsia serbuk putih ini adalah magnesium karbonat. Fungsinya, menyerap peluh dan minyak dari tangan kita dengan sangat efektif. Tangan basah atau berminyak akan mengurangkan geseran, mudah sangat tergelincir. Magnesium karbonat mencipta lapisan kering dan bertekstur, meningkatkan geseran antara tangan dan batu. Ini membolehkan cengkaman jauh lebih kuat dan selamat. Sainsnya ringkas tapi sangat berkuasa. Tanpa magnesium karbonat, panjat batu jauh lebih berbahaya. Ia membolehkan pemanjat fokus pada pergerakan tanpa risau cengkaman lemah. Jadi, kali seterusnya anda lihat cap di tangan, ingatlah sains hebat di sebaliknya. Ia membantu mereka menakluki puncak dengan selamat. Bukan sekadar serbuk, tapi teknologi ringkas yang mengubah sukan ini.